Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Cikgu Shirley dan dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas percubaan BMSPM bagi Negeri Sembilan tahun 2024. Mari kita lihat soalan ketiga, penyuntingan. Okey, bahan-bahan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa. Jadi dalam soalan ini, kita perlu kenal pasti kesalahan bahasa. Boleh jadi kesalahan istilah ataupun kesalahan dari segi ejaan ataupun kesalahan dari segi bahasa, penggunaan bahasa. Okey, kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Anda perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dan membuat pembetulannya. Maksudnya kamu perlu senaraikan semua kesalahan dan juga pembetulannya. Okay, so you need to list down all the errors, all the mistakes, and then you write down the corrections for each one. Okay, anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. You don't have to copy down the whole thing again. Okay? Okay, jadi bagi soalan ini, biasanya ada dua bahan diberikan. Okay, boleh jadi 5 markah atau 6 markah. Okay, contohnya kalau bahan 1 ialah 6 markah, bahan 2 ialah 5 markah. Jadi jumlah markah untuk soalan ketiga ialah 11 markah. Okay, mari kita lihat bahan 1. Okay, Chat Generative Pre-trained Transformer GPT adalah model pembelajaran semula jadi yang berasaskan pembelajaran yang mendalam, deep learning. So this Chat GPT, okay, it's a natural learning model that is based on deep learning. Okay, model ini telah syarikat teknologi latih. So this model has been trained by a technology company supaya boleh menjaga maklumat so that it can keep the information yang sangat luas sekali, which is very wide, dan teks, and also the text boleh diambil dari pelbagai sumber, so the text can be taken from many types of sources seperti laman web, website dan buku. Jadi laman web ialah website, ya. And books. Penggunaan transformer, so the usage of transformer, the function is berfungsi, ya, menukar input text to change the text input kepada perwakilan angka. So into digits. Okay, angka is digits, ya, numbers. Yang diproses secara berterusan, which are processed continuously. Jadi secara berterusan ialah continuously. Okay, dan akhirnya, and at the end, pengguna, the users, dapat output yang dikehendaki. So they can get the output that needed. Okay, penggunaan Chat GPT menunjukkan tentang, so they show tentang kepentingan. Kepentingan is the importance of technology. Okay, kepentingan teknologi, the importance of technology dalam kehidupan seharian in our daily lives. Okay. Khususnya dalam mempelajari bahasa Melayu, especially in learning our bahasa Melayu. Okey, jadi di sini kita dapat cari beberapa kesalahan yang ada, kan? Okey, jadi mari kita cari. Okey, Chat GPT adalah model pembelajaran. Jadi di sini adalah ni sudah salah digunakan. Ini ialah kata pemberi. Kata pemberi ada dua jenis, iaitu ialah dan adalah. Okey, jadi untuk ni model pembelajaran itu ialah frasa nama. Jadi kalau frasa nama, kita mesti guna ialah. Okey, kita mesti guna ialah, ya. Okey, jadi kita sudah dapat kesalahan yang pertama. Okey, mari kita terus membaca. Okey, model ini telah syarikat teknologi latih. Okey, jadi di sini ada kesalahan. Telah syarikat teknologi latih. Okey, ataupun syarikat teknologi latih saja. Jadi sepatutnya model ini telah dilatih oleh syarikat teknologi. Mengapa? Okey, kerana ini merupakan ayat pasif. Jadi kalau ayat pasif, syarikat teknologi ialah kata ganti nama diri ketiga. Jadi mesti ada di oleh. Jadi dilatih oleh syarikat teknologi. Okey, jadi sepatutnya dilatih oleh syarikat teknologi. Okey, jadi ini ialah pembetulan. Okey, jadi ini ialah jawapan kedua. Okey, mari kita terus membaca. Supaya boleh menjaga maklumat. Menjaga maklumat. Jadi perkataan ni macam tidak sesuai, kan? Menjaga ni macam take care. Kan? How to say generate information.
Jadi generate information ni sepatutnya menjana. Okay? Menjana. Ya, menjana is generate information. Jadi yang ni, okay, cikgu tulis di sini generate . Jadi ini ialah kesalahan istilah. Okay, kesalahan istilah means the vocabulary used wrongly. Okay, yang sangat luas sekali dan teks boleh diambil dari pelbagai sumber. Okay, jadi dari ni ialah kata seni nama yang digunakan untuk apa? ATM, arah, direction, tempat, place, arah, tempat, masa, time. Okay, jadi dari ni untuk arah, tempat dan masa. Tapi pelbagai sumber, many sources, itu ialah punca. Jadi kita mesti guna daripada. Daripada. Okay? Okay, mari kita sambung. Okay, seperti laman web dan buku, okay, penggunaan transformer berfungsi menukar input teks kepada perwakilan angka yang diproses. Diproses ni pun salah dari segi ejaan. Okay, jadi sepatutnya diproses. Okay, diproses. Ya? Means processed continuously. Dan akhirnya, pengguna dapat output yang dikehendaki. Okay. Penggunaan ChatGPT menunjukkan tentang. Okey, jadi di sini kesalahan kan dan tentang. Jadi kalau kata kerja tu ada diakhiri dengan imbuhan akhiran kan, kita tak boleh letak kata seni tentang. Okey. Jadi kita mesti potong ni, jadi hanya tulis menunjukkan. Okey, jadi jawapan ialah menunjukkan sahaja. Okey, lepas kita dah cari 6 kesalahan, okay, bagaimana kita nak tahu berapa kesalahan yang perlu dicari? Kita lihat jumlah markah yang diperuntukkan. Jadi mereka akan tulis di bawah 6 markah. Maksudnya ada 6 kesalahan dan 6 pembetulan. Okey, jadi di sini kita sudah dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kemudian kita senaraikan dalam satu jadual, okey, kesalahan dan juga pembetulannya. Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah senaraikan. Okey, ialah telah syarikat teknologi telah dilatih oleh syarikat teknologi. Kalau tak nak tulis telah pun boleh, ya. Okey, menjaga, menjana. Daripada. Diproses. Okey, menunjukkan tentang, menunjukkan. Okey, tulis dengan kemas, cantik-cantik ya, supaya memberikan tanggapan yang baik kepada pemeriksa. Dan pemeriksa tak akan potong markah lah. Okey, kalau tulisan macam cakap ayam, nanti A macam O, rugilah kan, kena tolak 1 markah. Jadi jumlah markah di sini ialah 6 markah. Lepas kita dah siap bahan 1, kita beralih pula ke bahan 2. Mari kita lihat bahan 2. Okey, Naufal kata, Amboi, pandai engkau membaiki mesin basuh. Kau belajar daripada siapa? Okay, Amboi macam fuyo. You're so good in fixing the mesin basuh, washing machine. Jadi ini fixing ataupun repairing the washing machine. Kau belajar daripada siapa? So you learn from who? Farouz kata, aku belajar daripada YouTube saja, Naufal. I just learned from YouTube, Naufal. Pada masa kini, at this time, zaman sudah berubah. Means nowadays, many things have changed. The time has changed. Semuanya di hujung jari saja. Everything is at the end of your fingertips. Typing, bila kamu type pada keyboard, kamu guna hujung jari untuk type kan? Untuk search kan? Jadi, di hujung jari sahaja. Kita boleh belajar melalui media sosial dan sidang video. So, we can learn from social media macam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kan banyak. Dan sidang video. Sidang video is video conference. Okay, Naufal kata, walau bagaimanapun, kita perlu juga belajar melalui guru. So, however, we also have to learn from teachers. Kerana banyak input yang perlu dijelaskan kepada murid-murid. Because there's so many input that need to be explained to the students secara lebih mendalam, in depth. Okay, more information. Pembelajaran melalui internet, so the learning through internet untuk mempertambahkan ilmu, to increase the knowledge, to add on knowledge dan kemahiran saja, and also the skills. Okay, kemudian Farouz kata, setuju, I truly agree with you. Kita perlulah menjadikan kemudahan ilmu, so we should use this
convenience of getting knowledge. Ilmu tanpa sempadan. Maksudnya lah apa? Ilmu tanpa sempadan, knowledge without borders. Knowledge without borders. Maksudnya kamu tak perlu pergi ke luar negara untuk dapatkan ilmu dari luar negara. Kamu boleh guna internet. Okay? Sebagai nilai tambah means add-on value. Okay? Add-on value untuk menjadi seorang yang proactive. To become a proactive person who is very initiative. Will take the initiative to do something yourself without being told. Okay? Kamu akan ambil inisiatif sendiri untuk buat kerja tu tanpa disuruh oleh sesiapa pun. Mari kita cari kesalahan yang ada dalam bahan ini. Okey? Jadi di sini kau belajar sudah salah di sini. Jadi sepatutnya kau ni ialah kata singkatan bagi engkau. Okey, kata singkatan bagi engkau. Jadi sepatutnya kau belajar. Okey, mesti rapatkan dengan kata kerja belajar. Jadi kau belajar. Ya, belajar. Okey, kau ni tak boleh berdiri sendiri tau. Jadi kau belajar. Mesti rapatkan menjadi satu perkataan. Okey, kemudian kita cuba cari yang kedua. Okey, kesalahan yang kedua ialah semuanya di hujung jari sahaja. Jadi di ni merujuk kepada apa? Di hujung. Mesti dijarakkan. Kata seni nama di. Okey, jadi mesti dipisahkan. Okey, dipisahkan menjadi di hujung. Ni macam arah. Kata seni nama menunjukkan arah mesti diasingkan. Okey, tak boleh dirapatkan. Okey, ketiga pula. Apa tak? Walau bagaimanapun. Jadi penanda wacana ini perlu diasingkan. Okey, jangan rapatkan. Ya? Jadi walau bagaimanapun ialah dua patah perkataan. Walau bagaimanapun. However. Okey, walau bagaimanapun, ya. Okey, kesalahan yang keempat pula ialah apa? Mempertambahkan. Okey, sepatutnya menambahkan. Okey, menambahkan add-on or increase. Okey, menambahkan. Okey, satu lagi. Kerana 5 markah, kita perlu cari 5 kesalahan, ya. Okey, satu lagi. Kamu rasa yang mana? Mana ada kesalahan? Nampak tak? Ilmu tanpa sepadan. Okey, sepadan ni sepatutnya apa? Sepadan ni menunjukkan maksud matching tau. Sama padan. It's very matching. Sama padan. Tapi yang ni tentang apa? Sempadan. A border. Okey, border ya. Jadi, sempadan. Okey, sempadan ya. Lepas tu kita senaraikan dalam jadual yang disediakan. Mari kita lihat jawapan yang cikgu dah senaraikan di sini. Okey, kau belajar tu salah, sepatutnya dirapatkan jadi kau belajar. Di hujung sepatutnya dijarakkan, di hujung. Mesti ada jarak, okey, diasingkan ya. Okey, walau bagaimanapun penanda wacana ini perlu diasingkan, okey, dijarakkan menjadi walau bagaimanapun. Okey, mempertambahkan tu salah, sepatutnya menambahkan, increase. Okey, sepadan ni sama padan, sama cocok sama padan, very matching, tak sesuai. Jadi sepatutnya sempadan. Okey, border, sempadan. Jadi di sini kita dapat 5 markah. Okey, 5 markah. Lepas kita dah simak ni, kita beralih ke soalan keempat, iaitu Bahasa Melayu Standard. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya, iaitu soalan keempat, Bahasa Melayu Standard. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!